Kenapa dengan saya ni habis rosak semua benda yang saya nak? Sayalah Monarch. Saya rasa keresahan awak memang teruk bila emosi terlalu kuat sampai awak hilang kawalan atas badan sendiri. Kalau nak, saya boleh bagi tak boleh kuasa jadi. untuk ubah Saya kena ketakutan kawal awak. diri. Saya kena tahu kenapa jadi macam ni setiap kali dekat dengan Adrian. Kalau tak, akan lagi teruk. 3, 2, 1, mula! Saya dah nak dekat ni. Saya dah nak dekat ni. Seranganlah kalau awak pakai motor pun awak tetap akan kalah. Tak ada selera ke sayang? Perut saya sakit. Boleh tak saya ponteng hari ni? Semalam kaki kamu sakit dan hari sebelum tu kepala kamu. Janganlah macam ni. Tinggal 2 minggu je lagi dengan dia. Entah-entah dia akan tukar kelas tahun depan. Dah 3 tahun, Mak. Nasib saya takkan berubah. Kelas dah mula 10 minit lepas tapi kamu masih berjalan dekat luar. Dah 8 kali minggu ni. Nasib baik ada pelajar bagi tahu saya tiap kali kamu nak langgar peraturan. Siapa agaknya Chloe yang misteri tu? Apa pun ke pejabat saya, Cik Du Pencheng. Tahniah pelajar cemerlang. Buat lagi 2 minggu macam ni, kamu dah buat rekod bilangan lewat masuk kelas saya pada tahun ni. Pergi ke meja awak. Senyap-senyap. Kenapa dengan muka yang lebih sedih daripada biasa, Du Pencheng? Ada benda mengganggu awak? Dia nak mereka fashion, tapi pakaian sendiri pun tak boleh nak bersihkan. Wow, Chloe, awak betul-betul dah cemarkan perwatakan dia. Kalau bukan saya yang cakap, ia tak kelakar. Chloe, ini satu lagi usikan kejam awak. Bukan je kamu lewat dan buang masa semua orang dengan bermain. Sekarang kamu tuduh rakan kelas tanpa asas ya. Pergi ke bilik pengetua dan tengok apa dia kata. Tapi saya baru pergi pejabat dia tadi. Jadi pergi balik. Dan hari persekolahan pun barulah nak mula. Apa masalah awak? Nak main dengan Cat juga ke? Awak kenapa pula? Ada benda nak bagi tahu saya selain... Saya dapat kelas jenda 3 jam lagi hari Sabtu. Semuanya sebab Chloe. Janganlah marah dia. Dia macam tu sebab mak dia tinggalkan dia waktu kecil. Mak saya pun sama dan awak tak nampak saya seronok membuli Marinette. Kita kena buat sesuatu dengan seluar awak. Saya rasa dah tak boleh diselamatkan. Dahlah seluar kegemaran. Ambillah seluar mandi saya kalau nak. Terima kasih. Tapi seluar mandi untuk kolam renang. Pelik pula kalau pakai dekat sekolah. Baik awak semua bersurai. Saya dah cakap. Jangan cakap dengan anak pembuat roti tu. Kita sama kat cafeteria. Satu-satunya tempat yang dia tak akan masuk buat masa ni. Kenapa awak tak pergi lagi, budak otak udang? Terima kasih. Baiknya. Saya ada berita untuk awak, Du Pencheng. Mulai sekarang, awak takkan dapat rehat lagi. Dalam cafeteria pun tak. Saya akan ke sana untuk buat awak derita lagi teruk. Ayah nak tanya. Selain ayah dan Natalie, kamu suka luangkan masa dengan siapa ya? Saya... Panjang umur Marinette. Saya suka luangkan masa dengan dia. Kenapa saya telefon saja? Boleh percaya tak? Saya saja telefon awak tak merancang pun sebab tak ada sebab. Jadi awak tak tulis apa-apa. Awak perlu cakap berdasarkan apa yang mungkin saya cakap. Tak langsung. Adalah. Saya dah cuba tak nak tulis tapi susah sangat. Apa pun saya hadkan kepada 14 kemungkinan termasuk yang ni. Tahniah Marinette. Terima kasih. Dan dah siapkan soalan untuk kelas sains nanti? Satu pun tak. Untuk sidang video dengan Ibu Max pasal je angkasa lepas surugi pun tak ada tau. Saya akan fikirkan soalan masa tu. Soalan yang tak diduga tanpa merancang apa-apa. Ayah! Saya kena pergi. Ayah!
Jangan risau, Adrian. Fikiran ayah melayang tadi. Sekolah kamu nak buat sidang video untuk ujian jet angkasa lepas surugi tengah hari nanti, ya? Itu berita yang menggembirakan. Sayangku, saya akan membahayakan diri pada tahap saya tak pernah alami. Saya tahu awak tak suka. Tapi kalau berjaya, kita akan selamat bersama. Akhirnya, demi menyatukan kita, saya akan pisahkan Ladybug dan Cat Noir selamanya. Nuru! Darkwing, bangkit! Bukan awak kata takkan lagi? Kenapa awak merungut? Awak sentiasa dapat peluang kedua dengan saya. Sas! Kuasa awak milik saya! Peluang kedua! Alliance. Hubungi Cik Surugi. Surugi-san, saya nak kod kawalan untuk jet awak. Kenapa sekarang merancang tanpa pengetahuan saya? Apa yang awak rahsiakan, Gabriel? Surugi-san, saya risau pasal ujian jet angkasa lepas nanti. Saya nak pastikan tak ada masalah security dalam sistem tu. Gabriel, saya dah benarkan awak pilih warna tempat duduk dan security komputer masalah saya. Lagipun, kenapa awak tanya soalan tu? Lainlah kalau awak rahsiakan sesuatu. Surugi-san, saya arahkan awak serah kod jet angkasa lepas tu. Awak dah gila kuasa ke sekarang? Awak tak boleh arahkan saya. Mesti awak rahsiakan sesuatu. Tidak, saya cuma nak... Diam! Saya nak dengar. Jantung awak berdegup tak normal, Gabriel San. Awak lemah. Apa yang awak rahsiakan? Saya dah semakin lemah. Masa semakin suntuk. Saya pun nak miraculous tu sama macam awak. Saya pun nak dunia baru. Terima kasih, Surugi-san. Semoga tuah bersama dengan awak. Memang dah bersama pun. Ayah tak bagi saya ada hubungan dengan Marinette. Macam mana saya nak buat tu kalau kami sekelas? Adrian, dengar sini. Bila ia melibatkan cinta, kamu bebas untuk buat keputusan yang kamu nak. Jangan biar sesiapa tentukan. Bukan sekarang, bukan selamanya. Betul, Natalie. Entah kenapa saya tadi. Dia nak jumpa balik. Nampak? Dia ubah-ubah fikiran. Sama macam saya. Betul cakap awak. Tak ada beza pun saya risau ataupun tidak. Jadi, buat apa risau? Jom kita pergi. Alang-alang ada di rumah. Tukarlah baju dulu sebelum kita pergi. Tak boleh, Tiki. Macam mana kalau nasib saya berubah? Baru pakai stokin, tiba-tiba dah sibuk nak rancang masa depan balik. Saya dah pilih untuk pakai baju tidur. Jadi, baju tidur je lah. Shh. Terima kasih. Saya lupa satu benda. Tunggu sini. Lagi bagus macam ni. Wow. Adrian, apa dalam tu? Tengoklah. Wow. Atau mungkin awak nak tengok filem? Awak bergurau kan? Natalie, awak suruh Adrian ingkar cakap saya. Kuasa yang awak pegang terhadap Adrian tak bermakna awak boleh tentukan hal tu. Betul cakap awak, Natalie. Awan tu bentuk apa? Seekor kuda. Yang tu macam mana? Awak pasti ke dah sedia? Ya. Saya tak pernah tengok Awan pakai baju tidur dengan sesiapa pun. Memang seronok macam ni ke? Adrian, saya... Senang je kan? Segala kepelikan tu, segala tingkah laku
aku yang buat awak menawan. Bila dah dapat apa awak nak, semuanya hilang. Kagami? Ha, saya Ripus Prime. Ha! Adrian, jauhkan diri dari pendusta tu sekarang. Kagami, kita kena bincang. Marinette dah tak takut macam dulu lagi. Awak betul-betul menyedihkan. Dulu awak tak ambil inisiatif bila mencintai saya. Tapi sekarang tak perlu disuruh. Awak memang macam ni ke kalau bukan sebab lakonan dia? Satu lagi dungu yang cuba lindungi Marinette kena terima padahnya. Kita akan hebat nanti. Tunggu awak dengan idea saya. Awak okey, Zoe? Bilik awak ni sangat cantik. Oh, lupa pula. Awak tak pernah datang. Jom saya tunjukkan. Ini sofa saya buat sendiri dari bahan terpakai. Ini peti simpanan. Kena kemas sikit dulu. Ini patung untuk rekaan fashion saya. Meja, tempat buat kerja sekolah. Dan sekarang, tempat yang paling penting. Bengkel kreatif saya. Dengan mesin jahit, benang, fabrik. Wow, cantiknya baju ni. Terima kasih. Tapi itu cuma lakaran. Itulah baju yang saya nak buat untuk majlis nanti. Yelah, banyak lagi benda yang saya kena dapatkan. Tapi harap-harap pada masa dan... Ups, maaf. Benda tu berbahaya dan tak berguna pun lagi. Saya patut dah lama buang. Saya dah tak perlu rancang cara nak bercakap dengan Adrian lagi. Jom, kita pergi ke balkoni. Laman luar di Trocadero, di bawah arca Grand Palais. Menara Eiffel. Tempat yang paling sesuai. Kat situlah sepatutnya ciuman pertama. Ia kena luar biasa, romantik, ajaib. Saya tahu saya kena cakap saya cintakan awak dulu. Selama ni saya berangan je. Tapi bila saya kena buat betul-betul, ia hampir mustahil. Ataupun awak boleh tolong. Tolong buat apa? Saya terfikir kita tanya bapa tiri awak kalau boleh guna Menara Eiffel untuk acara tu. Tapi mungkin awak tak nak kacau dia. Tak ada masalah pun. Jom pergi jumpa Anna Semandre. Siapa? Maksud saya, jom jumpa bapa tiri saya, Datuk Bandar Paris. Saya baru teringat kalau kakak tiri awak nampak kita bersama, dia akan buat hidup awak merana nanti. Chloe dah tak ada kuasa tu lagi. Hello Arman, Justin suka tak tengok filem tu semalam? Hello Zoe, Justin sukanya sangat. Sampai tu je dia cakap. Hebat. Hello Sophie. Hello Zoe, awak apa khabar? Siapa cakap anak pembuat roti tu boleh datang ke sini? Ini bukan rumah awak, Chloe. Rumah kita. Saya hanya terima kehadiran awak selagi awak ikut peraturan saya. Dan sekarang Duk Peng Cheng dah letak kaki atas anak tangga pertama di rumah saya. Nak patung Mademoiselle. Saya basuh dengan pelemut fabrik baru. Ia berbau lavender. Saya harap Cik suka. Saya tak peduli pasal lavender awak, Jean Benoit. Nama dia adalah Arman, bukannya Jean Benoit. Marinette pula, dia belum jejak pun pada tangga awak tu. Saya nampak dengan mata sendiri. Jom kita tengok kamera security hotel. Ayah! Oh, maafkan ayah sayang, tapi komputer tengah dikemas kini dan tempoh 5 minit lepas tak dirakam sebab kamera tak hidup. Mak! Adik tiri saya benarkan anak pembuat roti tu jejak tangga rumah ni. Sejak bila kamu perlukan mak untuk bully adik kamu, Zoe? Tapi saya bukan Zoe, ini saya, Chloe. Yalah, Zoe, Chloe, siapa kisah? Jangan kelirukan mak atau mak hantar kamu berdua balik New York. Tangga tu pula mak punya, jadi diam. Dua-dua. Emas, belian, platinum. Ini dia Audrey sayang. Chloe, awak masih di atas tangga. Dan kalau awak dengar mak kita cakap tadi, dia dah tak benarkan. Melainkan awak nak balik New York dengan saya. Awak akan terima padah untuk setiap satu anak tangga ni. Iyalah, Chloe, suka hati awak lah. Sementara tu, selamat jalan. Jangan berani datang dekat dengan bilik saya. Wow! Apa jadi pada Zoe yang pindah sini dari New York beberapa bulan lepas? Semuanya sebab awak, Marinette. Awak yang tolong saya untuk berubah. Ladybug. Bagus. Sekarang kita cuma tunggu Cat Noah. Dan lepas tu awak berdua boleh serahkan Miraculous. Jadi betul lah. Awak bekerja untuk Mona. Disebabkan awaklah saya dah kehilangan Miraculous yang lain. Dan sebab awak dia ambil. Awak bagi dia tak berfikirkan apa yang akan jadi kepada warga penduduk Paris nanti. Betul. Cuma saya tak kerja untuk sesiapa. Saya cuma tolong Monarch sebab ia dalam rancangan saya. Saya cuma mahukan Miraculous Peacock. Dan hari ini, saya nak Miraculous awak dan Cat Noah untuk penuhi impian saya. Impian awak? Apa yang awak nak? Apa yang awak nak cuba buat? Awak menghancurkan dunia dan kami tak tahu untuk apa pun. Bila gabungkan Miraculous tu, saya akan ciptakan dunia lebih baik. Dunia yang bebas. Di mana tak ada siapa boleh dikawal lagi. Di mana tak ada lagi yang disisih macam saya. Dunia tanpa orang macam awak yang tentukan salah atau betul. Siapa dapat kuasa dan siapa tak. Kesannya nanti sangat dahsyat, tahu tak? Saya tak peduli dengan semua tu.
Saya takkan rugi apa-apa. Awak sama je dengan Monarch kalau awak gunakan kaedah yang sama. Saya takkan serahkan Miraculous saya. Kalau macam tu tak apa. Kalau awak tak serahkan Miraculous awak tu, saya akan guna kuasa sendiri untuk ubah dunia ni. Saya akan petik jadi sampai tak ada siapa lagi. Saya takkan biar awak buat. Dan macam mana awak nak halang saya? Sekarang satu dunia dah disinari dengan cahaya bulan merah. Awak tak tahu objek apa yang mengawal senti monster saya atau ia di mana. Kalau awak cuba apa-apa, saya akan petik jari saya. Awak dah kalah, Ladybug. Tak, mesti ada jalan lagi. Naga Sakti! Nampak? Awak dah kalah, Ladybug. Betul. Saya tak boleh kalahkan awak. Tapi menang bukan sentiasa apa yang kita fikir. Ini amaran yang terakhir. Tak boleh. Semua manusia akan hilang kalau awak tak serahkan pada saya. Awak sanggup ambil risiko tu ke? Hanya awak seorang yang boleh jawab soalan tu. Tak guna. Awak buat semua yang saya sayang hilang. Bukan semua. Kagami? Felix? Apa dah jadi ni? Apa yang awak dah buat? Saya cipta dunia lebih baik, sepupuku. Di mana dunia awak bebas. Apa? Segala yang saya buat untuk awak. Oh, Amok sayang. Boleh rasa kemarahan saya. Jelmakan ciptaan saya, wahai Amok, dan berikan nyawa kepada emosi saya. Hello, bulan merah. Saya Argos. Sama-sama kita selamatkan Adrian daripada pakcik saya supaya dia dapat bebas akhirnya. Dan saya dah lewat. Jumpa lagi, Marinette. Jumpa lagi. Adrian. Felix? Pegang pelepah ni. Dah berminggu-minggu saya tunggu untuk detik yang paling sesuai. Untuk bebaskan awak. Untuk bebaskan awak berdua. Untuk bebaskan kita semua. Dan dalam dunia yang baru dicipta ni tak ada siapa lagi boleh mengawal kita. Dan tengok, kita bebas dan kita bersama. Awak tak rasa gembira ke sekarang? Dan sebab tu saya pasti ini semua hanyalah satu salah faham yang besar. Betul tu, Marinette. Memang ada satu salah faham. Kamu nampak pancake ni? Ini masa depan kamu. Kalau tak cukup besar untuk kamu, saya boleh tukar kalau kamu nak. Beritahu aja apa kamu nak. Pancake 2 lapis, 3 lapis. Dengan jam sirap maple pisang, kamu hanya perlu minta aja dan kamu akan dapat apa aja yang kamu nak. Kamu tahu, saya masih ingat topi yang kamu buat untuk Adrian. Kamu berbakat dan dengan sokongan saya, anak perempuan pembuat roti tempatan boleh menjadi seorang pereka terhebat di dunia. Pancake yang sempurna menanti kamu. Benda yang kamu takkan dapat buat dengan pancake tu ialah kongsi dengan Adrian. Dan buktinya ialah, kamu nampak dia di dapur ni? Tak, dia tak bersama kamu dan dia takkan bersama. Sebab Adrian ada satu takdir dan takdir dia tak termasuk untuk berkongsi makan pancake dengan kamu. Tapi, tak mungkin. Saya dan Adrian sedang bercinta. Saya rasa kamu tak faham, nak. Jadi biar saya terangkan dengan jelas. Hidup ni macam fashion. Kamu rasa kamu ada pilihan, tapi yang kamu hanya ada ilusi pilihan. Dan saya akan putuskan pilihan yang diberikan kepada kamu. Awak salah. Fashion adalah tentang mendengar kata orang. Ia tentang memahami siapa mereka. Perkara yang menggembirakan dan cipta pakaian yang akan membantu mereka meluahkan perasaan. Bantu berhubung dengan orang lain dan jadikan impian kenyataan. Itu bukan fashion. Itu buat pakaian untuk anak patung. Fashion ialah produk, strategi pemasaran dan industri yang bergantung pada pembaharuan trend tanpa gangguan yang memaksa kamu untuk buang semua yang kamu ada dan beli lebih banyak atau lebih teruk untuk ketinggalan dalam fashion. Disebabkan pakaian yang saya cipta, selebriti yang memakainya, semua iklan yang saya reka dan saluran alliance yang menyiarkannya, saya mencipta visi yang sangat indah. Kesempurnaan yang diidam-idamkan semua orang sambil mengekalkannya di luar genggaman mereka. Kamu dah faham perbezaannya sekarang, betul tak?
Kamu dengar keinginan orang dan cipta apa mereka nak. Maknanya, orang yang cipta kamu. Sedangkan saya cipta keinginan orang. Mereka beli apa yang saya nak mereka beli. Mereka fikir apa yang saya nak mereka berfikir. Saya yang sebenarnya buat orang. Kamu ingat kamu cintakan Adrian, tapi kamu cuma di bawah sihir dunia yang saya cipta ini. Dunia di mana Adrian adalah bintang yang bersinar tinggi di atas. Dunia di mana kamu cuma sebahagian dari orang bawah yang pandang ke atas. Sebab tu tak ada apa yang boleh berlaku antara kamu berdua. Ini satu-satunya pilihan saya beri kamu. Sama ada makan pancake ni dan dapat segala-galanya kecuali Adrian, atau tolak pancake dan kamu takkan dapat apa-apa. Kecuali impian kebudak-budakan. Jadi nak makan pancake dengan sirap atau jam? Saya cadangkan jam. Ya, clementine. Pahit sikit tapi sangat lazat. Saya dah hilang selera saya. Tak! Saya tak benarkan! Marinette, Saya cintakan awak, Adrian. Saya takkan tinggalkan awak. Tangkap dia cepat! Saya akan sentiasa di sisi awak. Awak tahu apa masalah dengan pancake awak? Ada banyak sangat tepung. Tak cukup mentega. Awak guna resipi lama yang betul-betul ketinggalan zaman. Tak ada siapa yang sukanya macam tu lagi. Dan itulah yang bagusnya jadi anak tukang buat roti. Saya tak perlu cuba rasa pun. Saya tahu ia memang tak sedap. Apa saya dah buat? Laila Rossi, sayalah Monarch. Mungkinkah awak memerlukan bantuan saya lagi? Marinette. Lagi-lagi Marinette. Semua kegagalan saya sebab dia. Gabriel Agras pecat saya sebab dia. Dan sama ceritanya di sekolah. Apa yang saya nak sekarang ialah peluang untuk membalas dendam padanya. Dengan senang hati, musuh kawan saya adalah musuh saya juga. Hoaxer. Awak dibakat semula jadi untuk bohong kepada orang. Pasti beberapa orang masih terlepas dari kuasa awak. Tapi dengan kuasa yang saya akan beri pada awak, semua pembohongan awak tak kira betapa tak masuk akal, tak dapat dinafikan, akan dianggap sebagai kebenaran. Tricks. Kuasa awak kini milik saya. Pindahkan. Dan sebab kabar palsu cipta 1000 pembohongan, saya pindahkan kepada awak intipati miraculous ilusi yang akan beri awak kuasa untuk menggambarkan kata-kata awak. Sesiapa saja yang melihat imej awak akan diyakinkan serta-merta. Saya akan guna kuasa saya untuk jadikan kehidupan Marinette Dupencheng sebagai mimpi ngeri. Percayalah saya, Monarch. Jangan risau, Marinette. Saya takkan lakukan apa-apa pada awak secara terus. Kawan awak akan uruskan semuanya. Sebaik saja saya dedahkan kepada mereka siapa awak sebenarnya. Kemas kini lengkap. Selamat datang, saya Hoaxer, sumber maklumat baru anda. Kita kena cari penyelesaian untuk masalah Laila ni. Tiki, sarung topeng saya. Pendedahan. Anda nak tahu kenapa Marinette selalu tak hadir dan tak menjalankan tugasnya sebagai wakil kelas? Satu lagi peluang yang sempurna untuk aku makan si Laila. Sebab Monarch tu memang dia. Selamatkan Paris, pengikut saya. Tangkap Marinette. Marinette ialah Mona. Selamatkan Paris! Cari dia. Kenapa dengan mereka tu? Mereka semua pakai cincin Alliance. Kita tak. Semua orang jangan, ini perangkap. tunggu. Itu tak masuk akal. Kalau Marinette tu Monarch, dia takkan akumakan Laila untuk dedahkan kebenaran. Tepat sekali. Dia sengaja buat supaya kita tak sangka itu dia. Jangan halang saya. Cari di semua tempat. Kita kena tangkap Marinette. Kita kena cari dia. Awak tak boleh lari dari kami. Jom tangkap dia. Tangkap Marinette. Cepat, Adrian. Saya kena cari Marinette sebelum mereka jumpa. Kami akan tolong awak. Oh. Okey, awak periksa pejabat jururawat. Saya periksa perpustakaan. Marinette ialah Monarch. Ia akan jadi macam tombek yang paling lazat bertukar jadi keju yang menjijikkan. Kita tak boleh sedarkan mereka. Laila bukan mereka gunakan Alliance. Jadi mereka percaya. Black, bertukar! Satu lagi peluang yang sempurna untuk aku makan si Laila tu. Marinette, tangkap Marinette. Kita kena cari dia. Awak tak boleh lari dari Marinette. Saya tahu kat mana kita pasti boleh jumpa Marinette. Cepat atau lambat.
Kita kena cari marinate Du Peng Cheng, Cik Adik, dan cepat sebelum mereka semua menyerangnya. Cara paling selamat dan terpantas adalah kalahkan Hoxer. Tapi macam mana kita nak tangkap dia? Dia ada di mana-mana dan pada masa yang sama. Jom tangkap seseorang dengan Alliance. Ambil cincin untuk kaji cara ia berfungsi. Marinate Du Peng Cheng. Lady Ba, Cat Noir, apa dah jadi? Awak dipergunakan oleh penjahat Super Akuma, tapi jangan risau, kami akan pulihkan. Jadi kita cuma perlu tanggalkan cincin untuk lepas dari pengaruh Hoxer. Bagus tu, tapi tak dapatlah nak tanggalkan cincin semua orang, betul tak? Kena buat Hoxer keluar dari cincinnya dan dedahkan diri. Macam mana? Marinate! Segala-galanya, wahai pengikut. Saya dapat rasakan salah seorang daripada awak dah tanggalkan cincin mereka atau lebih tepat lagi, Ladybug dan Cat Noir dah serang mereka dan mencurinya. Penggeledahan. Ladybug dan Cat Noir berasal dari planet Zohar dan buih kembung yang memusnahkan lapisan ozon. Mereka sembunyi di punggung Dewan Bandaraya. Selamatkan planet ini, pengikut saya. Tangkap mereka dan bawakan saya ke balik Miraculous Miracle. Tangkap Ladybug dan Cat Noir. Orang bersurah! Sabar tunggu keputusan. Saya harap semuanya berjalan lancar. Marinette, saya tak faham. Apa berlaku masa mesyuarat wakil guru yang risaukan awak? Di mesyuarat ni lah masa depan kita diputuskan, Tiki. Guru-guru perlu semak prestasi sekolah kita dan putuskan kita akan dapat teruskan pengajian yang telah kita pilih atau tak. Kalau saya jadi cikgu awak, saya akan kata awak yang terbaik. Terima kasih, Tiki. Ada yang tak kena, Marinette? Saya rasa tak sedap hati je, tak tahulah kenapa. Sampai sekarang, saya dan Alia menjadi wakil kelas. Bila rakan sekelas berikan borang kejayaan mereka, mereka juga percayakan harapan dan impian mereka pada kami. Yelah, saya kan nak jadi seorang wartawan, jadi saya kena buat pengkhususan dalam sastra. Mengarah filem. Tulis je Wira Pembela Bumi. Saya nak jadi suami rumah tangga. Sambil Miley selamatkan dunia, saya akan jaga anak-anak. Penanda rambut untuk Unico. Mana ada macam tu, Ros? Oh, okey. Penanda rambut untuk naga. Nak jadi tukang urus mayat. Hebat! Sesuai dengan awak. Jururawat? Ya, betul. Saya sangat suka menjaga orang lain. Sushi! Kecuali sekarang, Chloe dan Laila ialah wakil kelas yang baru. Ya, dan mereka yang akan sampaikan borang rakan-rakan kita kepada guru semasa mesyuarat wakil guru. Dan mereka tu sangat... Awak macam mana, Chloe? Apa yang awak nak buat dalam hidup? Tak ada apa. Saya tak perlu buat apa-apa sebab saya memang dah kaya. Untuk soalan apa yang anda nak buat dalam hidup, awak jawab, saya nak selesaikan setiap konflik politik di planet ini untuk mewujudkan keamanan dunia dan selesaikan krisis alam sekitar. Juga gula-gula percuma untuk semua orang. Awak biar betul. Saya boleh tambah saya nak jadi kawan baik awak, tapi kita berdua tahu tu satu pembohongan. Sama macam yang lain. Saya rasa macam hianati rakan-rakan kita dengan berikan borang mereka kepada Chloe dan Laila. Kalau Chloe dan Laila cuba nak buat jahat, kita akan cari jalan halang mereka. Percayalah. Saya percayakan awak. Awak seorang saja yang masih belum hantar. Saya masih tak pasti apa yang saya nak buat. Tak apa. Awak masih ada sedikit masa sebelum mesyuarat wakil guru. Terima kasih atas semua yang awak lakukan setakat ini, Marinette. Sama-sama, Cik Bustieh. Semoga mesyuarat tu berjalan lancar. Dan sekarang, mari kita beri sokongan kepada wakil kelas awak yang baru, Laila dan Chloe. Chloe dan saya berikrar untuk mewakili awak dengan hormat semasa mesyuarat wakil guru. Bagus! Selepas awak musnahkan borang, awak isi yang baru gunakan bakat awak untuk palsukan tulisan tangan pelajar. Saya bagi tahu apa nak tulis. Kejap, nanti dulu. Rumit sangat penerangan untuk rancangan awak. Kita akan buat borang palsu dan kemudian kita akan hujahkannya pada mesyuarat wakil guru. Pelajar akan didaftarkan untuk kursus yang sama sekali tak sesuai dengan mereka. Tapi mereka akan marah bila mereka sedar. Tepat sekali. Dan kita akan tuduh semuanya Marinette yang buat. Oh, macam yang ayah lakukan di Dewan Bandar. Dia selalu berkata, kalau ada masalah, sentiasa salahkan timbalan awak. Supaya berhasil, Sabrina cuma perlu cakap pada masa yang tepat. Yang Marinette memaksanya untuk palsukan borang-borang tu. Dan selepas tu, kehidupan semua orang akan hancur dengan hebat. Jahat. Memang jahat sekali. Saya rasa saya tak boleh buat. Menolong Chloe tak susahkan sesiapa. Tapi ini memalsukan dokumen dan berbohong. Ini dah lain. Dia akan hancurkan orang. Awak nak tengok whistle tutut sekali lagi? Jadi buat kerja.
kemajuan lemah dengan minah roti atau daripada batu delima ke batu buruk yang kotor? Jadilah jahat selagi boleh, Chloe. Biar saya bagi tahu satu rahsia. Awak ingat lagi Laila yang sakiti orang dengan menipu? Nampak dia dalam kelas ni? Tak ada. Sebab saya dah pun hentikan kejahatan dia. Dan nasib awak pun akan sama. Oh, saya memang tak sabar nak tunggu Du Peng Cheng. Biar dia fikir dia yang terbaik. Kita belum selesai dengan dia. Tak, Kim. San Kulat dari Revolusi Perancis tak dipanggil begitu sebab mereka pakai pakaian renang. Tapi sebenarnya sebab tak macam bangsawan kaya, mereka cuma pakai seluar kanvas biasa. Bla bla bla. Tak ada siapa kisah. Tak ada siapa kisah. Tak ada siapa kisah. Loh, janganlah. Kami nak dengar cikgu ajar. Kami kisah. Mestilah awak rasa yang ia menarik. Nanti awak semua kena cari kerja. Tapi saya tak perlu. Itulah perbezaan antara Sans Culottes dan bangsawan. Betul tak, Cik Bustier? Chloe, dahlah tu. Tutup muzik tu. Kalau tak, saya hantar kamu ke pejabat pengetua. Saya tak rasa macam tu. Sebenarnya, saya rasa cikgu yang akan pergi ke sana. Cik Mendeley, peraturan sekolah yang baru benarkan muzik dalam kelas. Betul tak? Awak pasti ke? Jadi cikgu nak saya tanya ayah saya, Datuk Bandar Paris, supaya dia boleh sahkan untuk cikgu. Cik Bustier, jumpa saya dalam pejabat. Selamat jalan. Chloe, awak dah hilang akal ke? Cik Bustier tengah mengandung. Jangan buat dia tertekan. Kami takkan biar awak layan dia macam ni. Macam mana awak nak hentikan saya, ha? Buat saya lemas dalam tangisan awak. Permintaan Chloe arahan Dewan Bandaraya Paris. Ini arahan Datuk Bandar. Dia pegawai atasan. Nak tak nak, saya kena juga ikut. Apa awak cakap kat Milen, ha? Ivan, memang ini yang dia nak. Sekarang. Au, Marinette, tampar saya. Apa? Mana ada? Saya tengah hentikan Ivan dari... Chloe menipu. Tengoklah, mereka pura-pura tak ganas tapi mereka serang gadis yang tak berdaya. Cik Mendeley. Tak masuk akal lah. Mana boleh buang Marinette sehari sebelum sekolah nak habis? Tanpa sebarang penyiasatan atau bukti? Tengok, macam ni pun nak bukti. Chloe, ingat tak hadiah yang kamu bagi masa hari lahir saya? Bagi saya itu bukti yang kamu ni seorang budak remaja yang tak mengenal cinta dan cuma hanya mencari perhatian. Dan kami semua dah cuba bantu kamu. Jadi tolonglah apa pun yang kamu nak. Semua ni berbaloi ke dengan masalah yang kamu timbulkan? Dengar tak semua tu? Guru kelas gunakan perasaan pelajar untuk memeras ugut pelajar dia. Ini memang salah. Memang betul-betul salah. Ayah saya, Datuk Bandar, takkan bertolak ansur dengan hal macam ni. Dia minta supaya Cik Bustier dipecat dengan segera. Olga, jangan macam ni. Saya minta maaf tapi Datuk Bandar tu pihak atasan. Nak tak nak saya kena ikut juga. Mereka nak bertukar semula. Jangan! Bukan sekarang. Belum lagi. Cik Adik, penukaran semula awak dah semakin perlahan. Awak pun boleh menahannya. Kita perlukan lebih masa. Kami cuma ada beberapa saat sebelum kami bertukar semula. Kami takkan dapat jadi adiwira lagi. Awak semua kena terus berjuang tanpa kami. Awak semua boleh buat. Sebab itulah yang awak semua dah buat selama ni. Dengan menyokong kami. Ada yang dengan jadi pemegang miraculous tanpa dikenali di sisi kami. Awak semua pernah buat. Dengan tak menyerah pada ketakutan. Walaupun Monarch sentiasa mengancam. Kalau ada sesiapa boleh buat sesuatu, awak semualah. Diri awak sendiri. Dia betul. Kita kena buat sesuatu. Tapi kita bukannya adiwira. Kita tengok je lah nanti. Masa burung hantu. Mereka betul. Rakan-rakan penentang. Dah tiba masa untuk keluar dari bayang-bayang. Comrade Williams! Saya gembira dapat kenal awak, Ladybug. Walaupun tak tahu siapa awak, sebab sekarang ni nampaknya saya akan kenal awak. Tak guna. Saya dah rosakkan ayan adiwira terakhir saya, Cik Adik. Saya cuma pandai buat lawak jenaka aja. Awak sempurna, si kucing. Kuasa seluar dalam! Apa yang berlaku ni? Habislah! Ikut saya. Serang mereka! Letak mereka dalam tahanan! Kat Noah, kita kena buat macam
mereka. Kita kena terus berlawan. Mereka tak mengalah, jadi kita pun takkan mengalah. Dan kita takkan berubah semula. Sekali lagi! Takkan lagi! Macam mana mereka buat? Kenapa mereka tak bertukar semula, Nurul? Bukankah awak pun sama? Saya orang dewasa. Tak bertukar semula hanya termaktub kepada orang dewasa. Nampaknya mereka pun dah jadi dewasa. Tidak. Awak memang mengarut. Betul-betul mengarut. Masa untuk hentikan semua ni, Chloe. Mega Kuma tu pada selempang dia. Masa untuk awak dah tamat. Kuasa kucing! Kuasa kucing! Kuasa kucing! Kuasa kucing! Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat jalan, Rama-Rama. Serahkan pada saya. Dah masa untuk saya betulkan kesalahan saya. Lepaskan saya! Saya belum kalah lagi. Robot saya masih ada! Sejak saya jadi wajah untuk jenama Agrest dan Adrian dan saya jatuh cinta, hidup saya jadi begitu sempurna. Bohong. Nampaknya saya tak boleh menentang ayah saya. Tapi saya tak akan lepaskan Marinette. Saya boleh jumpa dia setiap kali saya nak dengan Astro Cat. Macam mana awak nak terangkan keupayaan luar biasa ni? Berulang-alik London Paris dengan pantas dan kerap. Saya cuma perlu beritahu dia saya Cat Noah. Apa? Tak bolehlah. Macam mana dengan identiti rahsia? Tinggalkan kuasa! Marinette, awak pastikah awak nak pergi? Kami dah berusaha keras untuk penamat yang gembira, Tiki. Kita kena getari ni walaupun hanya demi kawan-kawan saya. Berani betul awak ni. Ada apa-apa yang saya boleh buat? Awak tahu helah yang bagus untuk elakkan daripada menangis. Kalau saya tahu, saya sendiri akan gunakannya. Saya tak akan menangis. Saya tak akan menangis. Saya tak akan menangis. Dengan sedikit wah, tak ada siapa akan perasan saya. Berikan tumpukan untuk gadis yang mengajurkan malam yang hebat ni bersama Zoe. Berikan sorakan untuk Marinette. Macam mana kalau itu bukan dia? Saya pun tak percaya pada mulanya. Saya takut kalau saya akan cuai sekali lagi dan hilang kuasa miraculous sebab saya tak fokus dengan misi. Tapi itu je satu penjelasan yang masuk akal. Awak rasa dia boleh dipercayai? Dia kawan saya. Kita tak ada pilihan. Mak saya dan Gabriel Agrest takkan pernah benarkan kami bebas saling menyayangi. Hanya Ladybug boleh bantu kita. Lipat pelepah saya. Terima kasih, Marinette. Tanpa awak, saya takkan berani untuk bertanding jawatan Datuk Bandar. Oh, sama-sama Cikgu Setia kami sentiasa menjadi inspirasi pada awak. Maksud saya sebaliknya. Dimasukkan cadangan ekologi kita ke dalam programnya. Terima kasih. Kalau Cikgu Setia dipilih, akan ada lebih banyak pokok dan kurang kereta. Planet akan bernafas. Saya gembira planet ini dapat bernafas dengan lebih baik. Tapi sekarang saya yang tak boleh bernafas. Adrian, betul ke awak okey ni, Marinette? Awak nampak macam tak sihat je, Marinette. Saya? Macam tak sihat. Apa awak cakap ni? Saya kat sini. Ada tempat kat sini. Saya dapat senampak bunga, tiara, kayu balak dan saya menari. Woohoo! Oh, wow. Cakap pasal tu, saya nak pergi cuba trampolin kat sana tu. Hop, hop. Jumpa lagi. Marinette, kita berjaya. Awak nampak tak? Tarian tu luar biasa. Ya, betul tu, Zoe. Nanti saya datang balik. Marinette. Oh, maaf. Awak nampak dia tak? Adrian, dia ada kat sana tadi. Adrian, tapi Marinette, awak menangis ke? Siapa? Saya? Pastilah tak. Adrian! Ya, betul. Hello, ini petisi panas suara Adrian. Tinggalkan pesanan.
Marinette, dah lah. Awak cuma sakitkan diri. Awak tahu dia dekat London. Macam mana kalau dia balik? Macam mana kalau dia berlawat ayahnya untuk datang cari saya? London bukan jauh sangat. Kita boleh pergi melawat dia. Awak ada hak untuk bersedia, Marinette. Ini lain daripada pengakhiran yang kita jangkakan. Oh, saya baru ingat. Saya terlupa biskut gergasi yang saya bawa untuk mati. Jadi, saya nak pergi ambil. Saya datang balik. Itu alasan yang paling teruk dia pernah cakap.